Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni lori ni nak tukar power valve dia. Ada masalah, angin tak mau naik, bocor. Sebelum ni dia bocor dekat sini, ikat tak kuat. Beberapa hari lepas masa running enjin, aku dah ikat sini dah okey. Lepas tu dia keluar angin kat sana pula. Hari ni nak marking dia punya power valve tu, tapi aku nak marking dengan kabel tight yang warna-warni tu lah. Tak nak tulis lah, sebab dia kalau tulis ni kita tangan kotor pegang lah, benda tu boleh jadi hilang. Jadi aku nak marking dengan kabel tight. Nanti dah siap buka, nak tengok kok ada tarikh luput dia. Mana tahu terlebih tarikh luput kan, pakai kan, pasal tu dia rosak. Baru nak marking sikit-sikit. Ini tengokkan gaya dia tak pernah tukar sebelum ni. Jadi ini kali pertama nak tukar. Hampir siap. Tapi pipe ni dia ada masalah sikit lah. 2-3 pipe dia macam ni. Kena slow-slow. Bila kau pusing kan, tunggu dia pusing sendiri sampai berhenti, baru buka lagi. Kalau tak, dia terkepak pipe tu. Baru siap buka ni ha. Tak ada pula nampak tarik luput dia. Tak apa, sebab barang dah lama kan. Dia mungkin ada tarik luput, tapi dia, yelah barang dah lama, tarik dia pun dah hilang. Tak apa, sekejap lagi aku pergi beli spare part. Mesti ada tulis tarik luput, sebab spare partnya baru kan. Baru balik beli spare part. Cuma kali ni brand dia no, dia bukan Webco kan, macam yang ini ya. Tu dah duk belik-belik juga tadi dekat kedai spare part tu kan. Tak ada dah pula nampak tarik luput. Ish, pelik-pelik lah dia orang. Yang kali jual barang, letaklah tarik luput kan. Jangan tahu jual je. Yang buat barang pun sama juga, letak tarik luput. Oh, ini agaknya tarik luput je. Agaknya lah. Tak ada lah. Pelik-pelik lah orang zaman sekarang. Macam ni lah. Kalau rasa banyak benda tahu kan, jadi driver macam aku ni kan. Buat konten aku ni. Jangan sembang je kan. Sembang macam orang bor kan. Bagi tahu satu benda, lepas tu umpama campak batu sembunyi tangan. Semak apalah. Baru siap separuh. Ada lagi berapa? 4 pipe lebih kurang. Selesai penyambungan. Lepas tu buat marking macam ni untuk akulah, supaya senang nak sambung mana satu pipe. Mana buka macam tu lah ikat. Tak boleh ikat terus sebab dia pipe tu macam ketat sangat kan. Pusing sekali tunggu pipe tu di kedudukan asal dia balik, baru boleh pusing. Kalau tak, terplank out pipe ni. Terplank out, apa pun tak boleh layan.